Setelah berbulan-bulan planning, jumpa supplier, deal dengan klien, patah balik jumpa kilang, tukar design, tukar material, nego dengan klien, akhirnya projek food court aku dah siap. Jadi inilah rupa bentuk food court aku yang dah siap tu. Aku mula daripada rupa yang macam ni, pergi ke macam ni, sampailah jadi macam ni. Untuk projek ni, aku boleh katakan lebih kurang 70% kerja ni semua melibatkan kerja supply dan pasang. So, aku banyak berurusan dengan supplier, kilang dengan installer. Macam korang tengok dalam video TikTok aku yang sebelum-sebelum ni, semua barang-barang tu dah siap pasang kat sini. Ni aku nak tunjuk korang perabot kayu yang paling awal aku tempah. Yang ni, aku custom made dengan uncle yang aku selalu order perabot tu lah. Kalau aku ada projek melibatkan custom perabot, memang aku roger dia. Hasil dia macam ni. Perabot-perabot yang dia buat semua tu bersambung jadi 4 perabot yang besar. Dekat perabot ni pun kita letakkan sekali 3 plug point lah untuk student-student sini charge laptop dengan handphone orang. Untuk meja dekat kerusi ni pula, aku guna custom made sintered stone. Dia design lebih kurang macam marble lah. Design ni dipilih oleh klien sendiri. Aku order satu slab besar dan aku minta kilang untuk potong-potong menjadi saiz bulat yang macam ni lah. Satu slab boleh dapat 3 set meja bulat. So aku order lah dalam 3 ke 4 macam tu. Yang ni pula design meja kerusi makan yang banyak-banyak tu lah. Semua design ni dipilih oleh klien sendiri. So aku tak adalah nak komen apa-apa sangat. Susunan pun sama, 50-50. Separuh kita yang cadangkan, separuh lagi klien yang cadangkan untuk susunan yang macam ni. Untuk signboard yang kita pasang ni pula, inilah signboard yang kita order khas dekat Penang tu yang aku ada buat video sebelum ni. Rupa dia macam ni lah, dia transparent. Tapi dia ada style ala-ala European macam tu. Yang lain-lain yang aku ada buat tapi aku tak buat video, contoh macam signage kedai ni. Signage kedai ni aku design, aku supply. Pintu kedai ni pun sama, aku pasang baru and aku cabut yang lama. Awning ni pun aku pasang bahagian luar supaya budak kalau makan tak kena tempias hujan lah. Lampu-lampu high beam ni pun aku pasang. Untuk lampu ni aku ambil lampu warm white supaya ada rasa ambience macam kat hotel sikit tu. Dan yang paling mahal kat sini kipas dia lah. Kipas kat sini satu biji harga dia sama macam 1 tahun gaji aku. Tapi bukan sekarang lah. Selepas habis SPM dulu. Jadi inilah hasil kerja aku yang dah siap. Jadi tamatlah projek aku dekat sini. Site ni pun aku dah handover pada klien. Cuma pending corrosive fiberglass je. So nanti bila kerusi tu dah siap, boleh tinggal pasang je.